Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Saya Farah Farisha binti Khairil Anwar. Dan saya Nek Izzatun Nasira binti Deadly. Kami pengacara dari TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Jerawat. Hari ini, padang olahraga kita penuh dengan semangat dan tenaga daripada atlet semua rumah sukan. Betul tu, semua dah bersedia untuk menunjukkan bakat masing-masing dan mengunjung tinggi semangat kesukanan. Kalau anda semua ingin tahu rumah sukan manakah yang akan merebut gelaran juara keseluruhan, ikuti liputan kami sehingga tamat. Assalamualaikum, saya Nur Ali Syakisina binti Zahari, wartawan dari TVPSS SMK Jelawat. Bersama saya, Cikgu Fadli bin Sa'ari selaku Setiausaha Sukan. Cikgu, saya ingin bertanya beberapa soalan. Soalan pertama, apakah tujuan kejohanan ini diadakan? Tujuan utama kejohanan ini diadakan adalah untuk mencungkil bakat dalam kalangan pelajar SMP Jelawat untuk diketengahkan ke peringkat daerah. Apakah sasaran cikgu terhadap kejohanan kali ini? Sasaran saya penyertaan pada kali ini adalah semua pelajar menyertai acara yang saya mulakan dan saya dapat melihat bakat-bakat baru yang ada yang boleh saya ketengahkan selepas ini. Sekarang sedang berlangsung acara pembarisan sempena kejohanan olahraga sukan sekolah kali ke-31. Demikianlah liputan kami sempena kejohanan olahraga tahunan SMK Jelawat pada hari ini. Tahniah kepada semua atlet yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan menunjukkan bakat dalam pelbagai acara sukan. Tidak kira menang atau kalah, usaha anda semua tetap dihargai. Terima kasih juga kepada guru, pengadil dan semua yang terlibat menjayakan majlis ini. Sekian daripada kami, pengacara TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.